Nak baca ke? Betul nak baca? Kalau baca nanti Mama bosan. Alah, tadi Mama dengar. Tapi hari ni karangan Nobita memang yang terbaik kan? Karya agung kan? Kawan-kawan puji kamu kan? Hebat kan? Tunjukkanlah. Ish, Mama baca ya. Perkara yang menakutkan. Baru-baru ni, saya menonton wayang yang bertajuk Manusia Serigala. Ketika dia melihat bulan purnama, tubuhnya akan bertukar menjadi manusia serigala. Macam merepek je. Kan? Sudahlah tu. Mesti bahagian seterusnya adalah karya agung kan? Tapi, ada perkara yang lebih saya takuti. Wah, ia adalah wajah mama saya ketika dia marah. Macam tu ya. Kenapa kamu tulis pasal ni? Saya cuma tulis apa yang saya fikir je. Apa-apa pun, manusia serigala itu memang menakutkan lah. Tapi Mama lagi seram lah. Awak pun tengok tadi. Jom kita bandingkan. Krim manusia serigala. Awak buat apa tu? Sapukan krim ni pada muka. Lepas tu tengok benda yang bulat macam bulan. Tak ada ke benda bulat? Benda bulat, ya. Ha? Macam mana dengan yang ni? Mana? Kecoh betul lah. Menakutkan sangat ke saya ni? Dah kembali ke asal dengan cepat. Terkejut saya. Ia akan hilang kalau dicuci dengan air. Saya nak cuba sapu jugalah. Kenapa? Mama sapu krim tu ke? Pelik juga krim ni. Tak apalah. Mama keluar sekejap ya. Mama! Mama nak pergi jumpa kawan lama Mama. Mama, tunggu kejap. Apa lagi ni? Muka Mama akan jadi menakutkan. Ada-ada ajalah kamu ni. Jangan lupa buat kerja rumah tu ya. Mama, tunggu dulu. Kenapa ni? Mama, dia sapu krim manusia serigala dan terus keluar. Kalau Mama tengok objek bulan kat luar sana, apa kita nak buat? Awaklah yang salah, Doraemon. Tinggalkan krim tu merata-rata. Baik, saya buat kerja rumah. Oi Nobita, tak acilah macam ni. Kan kita sama-sama. Saya tak boleh berlengah lagi. Mama! Kenapa ni? Kalau kamu ikut, kamu bosan nanti. Tak apa, bawalah saya juga. Dia dah mula dah. Mana dia? Benda bulat tak ada pun. Macam mana boleh jadi macam ni? Muka saya lah. Macam mana ni? Pusing belakang lah. Belakang pun bulat. Oh, ya. Kamu buat apa ni? Senaman wajah. Mama tak tahu ke? Ini senaman untuk indahkan kedut. Jadi kamu nak ikut ke tak ni? Ikut. Suka hati kamulah. Tapi nanti kita balik lambat tau. Malam nanti kamu nak makan apa? Apa-apa je pun boleh. Ya ke? Kamu tahu tak? Bergedil Gamodoki mana atas mana bawah? Mana saya tahu pasal tu. Tak ada apa-apalah.
Mama, apa kata Mama cuci muka semula? Apa maksud kamu? Tak ada lah. Habislah kalau Mama ternampak ni. Pinggan sekejap. Sorokkan. Sorokkan biru pun muka saya masih nampak bulat nanti. Hana. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Huh? Teruknya. Apa awak buat ni? Yang bulat-bulat ni bahaya lah. Doraemon? Tak baik tahu buli orang lain. Maafkan kami ya. Corak bintik polka. Tak baik. Mama belum sampai ke? Belum, jauh lagi. Hei, pulangkan bola. Nasib baik. Awak ni. Berani betul awak. Jangan lari. Tak guna. Ambil ni. Kenapa dengan kamu? Tak ada apalah. Tak lama lagi sampailah. Ada taman yang kecil, kemudian boleh nampak tangki gas yang besar. Tangki gas? Tangki? Lampu mengecil! Apa saya buat tadi ya? Lampu membesar! Kita dah sampai. Akhirnya sampai dengan selamat. Seronoknya. Dah lama kami berdua tak jumpa. Selamat tengah hari. Saya Tamako. Tamako, sekejap ya. Tamako, silalah masuk. Tamako? Aduh, apa Nanti kamu buat ni? Kejap, kita berborak tentang alam sekitar kat sini ya. Tamako? Lama tak jumpa. Kenapa awak berdiri kat sana pula? Kaki saya tersandung tadi. Awak ni tak berubahlah. Mari, kita masuk. Ya. Saya masuk ni. Nanti sekejap. Biar saya periksa sekeliling dulu ya. Bulat. Ini juga. Ini juga. Susahlah macam ni. Banyaknya benda bulat kat sini. Doraemon, kamu balik ajalah. Saya risaulah. Itu teh hijau ke? Ya? Sekejap ya, saya periksa dulu. Alamak. Dalam rancawan teh ni kenapalah tak guna bukan yang bentuk bulat. Lepas tu yang ni pula. Hidang biskut beras berbentuk bulat pula. Alah, risaunya. Kenapalah mesti bulat-bulat je? Tak ada ke benda yang lain? Apa boleh buat? Bahaya betul lah. Sedap juga rasanya ya. Memang sedap betul lah. Sedapnya. Boleh tolong tambah air? Doraemon, bagi balik. Ada. Pasal saya kena halau pula. Habis semua biskut beras yang bahaya tu saya makan. Tapi saya risaulah. Kalau tiba-tiba dia hidangkan dorayaki pula. Habislah saya. Sajiko. Kenapa ni? Habislah. Macam mana ni? Ini bahaya. Baik, doktor. Ubat pengsan. Dah bagi dia hidup ubat ni. Bagi dia hidup ya? Sebelum tu basuh mu. Sajiko, sedarlah.
Sachiko, awak tak apa-apa? Sachiko! Sachiko, sedarlah! Lambat betul kita balik hari ni. Tapi, kenapa kawan Mama pengsan tadi agaknya, ya? Mungkin dia terharu tengok muka Mama sebab dah lama tak jumpa. Baguslah macam tu. Jangan nak bergerak. Keluarkan duit awak. Tolonglah, jangan apa-apakan kami. Jangan ambil nyawa saya. Lepas tu kan, pencuri tu melompat, terus dia lari lintas pukang. Yelah kan, muka Mama memang menakutkan. Apa kamu kata? Tak, wajah tu sememangnya lebih menakutkan dari serigala. Nobita. Betul ke? Betul ke wajah saya ni memang menakutkan?